Pada tahun 1964, Malaysia, negara kita yang masa tu masih baru, boleh dikatakan masih bayi, tiba-tiba berdepan dengan satu ancaman yang sangat besar. Satu ancaman yang boleh memadamkan nama Malaysia dari peta dunia. Jadi hari ini kita nak bongkar kisah di sebalik satu misi diplomatik yang penuh berisiko yang diketuai sendiri oleh Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman, dalam usahanya untuk menyelamatkan negara. Cuba bayangkan sekejap, awak adalah pemimpin sebuah negara yang baru merdeka. Tiba-tiba, jiran sebelah yang jauh lagi besar dan lagi kuat isytihar perang. Apa yang awak akan buat? Bagi Tunku, jawapannya bukan di medan perang. Jawapannya ada di dewan-dewan kuasa besar dunia. Persoalannya, macam mana satu lawatan je boleh ubah nasib sebuah negara? Jom kita selami kisahnya. Okey, untuk kita faham kenapa misi ini penting sangat, kita kena kenal dulu musuh kita masa tu. Konfrontasi. Dan ini, bukan setakat perang mulut atau gaduh-gaduh biasa tau. Indonesia betul-betul hantar askar dan penyusup. Mereka masuk senyap-senyap kat sempadan Borneo. Siap mendarat kat pantai Johor lagi. Ini memang satu kempen ganas yang tujuannya cuma satu, untuk hancurkan Malaysia dari dalam. Jadi tekanannya, bukan main-main. Ini soal hidup mati sebuah negara. Jadi, mana tempat pertama dan paling kritikal dalam misi yang nampak mustahil ni? Washington DC, betul-betul di pusat kuasa dunia. Matlamatnya jelas, pujuk gergasi dunia, Amerika Syarikat, untuk sokong sebuah negara kecil yang jujurnya tak ramai pun orang kenal masa tu. Jadual Tunku kat Amerika ni, jangan fikir macam lawatan biasa Ini macam satu serangan diplomatik yang dirancang rapi. Mula-mula jumpa orang politik kat White House, lepas tu lawat pangkalan tentera dan kemudian ke pusat angkasa lepas. Setiap satu tempat yang dia pergi tu ada sebab. Tujuannya nak tunjuk satu benda je. Malaysia ni serius dan kita perlukan kawan yang serius juga. Okey, 22 Julai 1964, hari yang penting. Tunku melangkah masuk ke pekarangan White House. Dan yang menariknya, dia tak datang sebagai peminta sedekah tau. Dia datang sebagai ketua sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dan Amerika Syarikat, mereka sambut Tunku dengan penghormatan paling tinggi. Inilah petanda pertama, isyarat yang lawatan ini mungkin akan berjaya. Dan ada satu butiran kecil tapi sangat penting. Tunku disambut dengan 19 das tembakan hormat. Bunyinya macam biasa kan? Tapi dalam dunia diplomasi, ini satu penghormatan tentera yang penuh. Khas untuk ketua kerajaan sahaja. Ia bukan sekadar tradisi tau. Ini macam satu mesej yang jelas dari Amerika, seolah-olah mereka cakap, kami iktiraf anda dan kami ambil serius ancaman yang anda hadapi. Malah, Presiden Lyndon B. Johnson sendiri pun sahkan perkara ni dengan kata-katanya. Dia puji keberanian Tunku, puji cara kepimpinan Tunku yang luar biasa dan komitmennya pada keamanan. Ini bukan sekadar cakap-cakap diplomatik. Ini satu isyarat sokongan yang sangat kuat dari dia sendiri dan dari negaranya. Jadi, apa hasil perbincangan tertutup tu? Apa yang Tunku dapat bawa balik? Dua kejayaan besar sebenarnya. Pertama, janji sokongan penuh dari Amerika. Ini satu mesej yang sangat jelas kepada Indonesia. Kedua, janji bantuan ketenteraan yang sebenar, bukan setakat cakap kosong. Latihan, peralatan, semua ada. Boleh kata, misi Tunku di Washington memang capai target utama. Tapi, Tunku ni bijak. Dia tahu dapat sokongan kerajaan je tak cukup. Dia kena menang hati dan fikiran rakyat Amerika juga. Jadi, misinya beralih dari dalam bilik mesyuarat yang senyap, terus ke pentas awam yang lebih luas. Strategi dia memang pelbagai. Dia jumpa media, dia cerita pasal Malaysia, dia lawat Fort Bragg bukan saja-saja tau, tapi untuk belajar taktik perang gerila nak lawan penyusup. Lepas tu dia pergi pula ke pusat angkasa Kennedy. Bukan nak tengok roket, tapi nak faham sendiri betapa kuatnya teknologi sekutu baru kita ni. Nampak tak? Setiap langkah tu ada tujuannya. Okey, sokongan Amerika dah dalam tangan. Tapi Tunku tak berhenti kat situ. Dia tahu, dalam hal macam ni, kita tak boleh ada satu kawan je. Kena ada ramai. Jadi, destinasi seterusnya? Kanada, rakan kita dalam Commonwealth. Sampai je di Ottawa, mesejnya sama je jelas. Perdana Menteri Kanada masa tu, Lester B. Pearson, tak ada pusing-pusing. Terus terang dia cakap, Kanada sokong penuh Malaysia. Satu lagi negara kuat sekarang dah berpihak pada kita. Dan kat sinilah kita nampak betapa bijaknya strategi Tunku. Amerika bagi latihan askar dan peralatan perang kat darat. Kanada pula ditawarkan bantuan lain.
Dia tolong buka jalan untuk Malaysia beli pesawat pejuang. Nampak tak? Sokongan ni tak bertindih. Ia saling melengkapi macam kepingan puzzle yang sempurna. Dan ini mungkin satu fakta yang tak ramai orang tahu. Hasil lawatan ke Kanada ni bukan sekadar janji manis tau. Ada satu perjanjian yang konkret. Malaysia dapat peluang untuk beli jet latihan CL-41. Bayangkan, untuk tentera udara kita yang masih muda masa tu, ini satu lonjakan keupayaan yang sangat-sangat besar. Dah dapat sokongan tentera, sokongan politik pun dah rapat. Sekarang, tunggu menuju ke pentas terakhir. Mana lagi kalau bukan New York, Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Besar. Inilah masanya untuk bawa kes Malaysia ke mata dunia. Di New York, Tunku memang tak buang masa. Dia buat apa yang kita boleh panggil serangan kilat diplomatik. Dia dapat anugerah dari Bandar New York, jumpa Setiausaha Agung PBB, UTAN dan dia sempat jumpa untuk bagi semangat kat para pelajar Malaysia di sana. Setiap pertemuan, setiap jabat tangan tu, semuanya penting untuk bina momentum perjuangan kita. Dan Pesta Dunia New York masa tu jadi platform yang sempurna. Pavilion Malaysia kita kat sana bukan sekadar tapak pameran biasa. Ia dah jadi macam tingkap untuk dunia tengok Malaysia. Orang Amerika, pelawat dari seluruh dunia dapat tengok sendiri kekayaan budaya kita, kain songket kita yang cantik, hasil perak kita yang halus. Ia tunjukkan identiti negara kita yang baru lahir. Dan kat sinilah kita betul-betul nampak kehebatan Tunku sebagai seorang negarawan. Walaupun tengah pening kepala dengan krisis konfrontasi, dia masih fikir jauh ke depan. Masa jumpa wakil-wakil negara Afro-Asia, dia tak minta simpati pun. Sebaliknya, dia bentangkan visi Malaysia sebagai rakan kongsi di masa depan. Dia tengah tanam benih persahabatan untuk puluhan tahun yang akan datang. Jadi, lepas rentas satu benua, dari Washington ke Ottawa ke New York, apa kesimpulannya? Ringkas je. Misi yang bermula dalam keadaan terdesak ni berakhir dengan satu kejayaan yang cemerlang. Jom kita tengok balik apa yang dah dicapai. Bantuan tentera Amerika? Selesai. Dah dapat. Sokongan politik Kanada? Kukuh. Dah dijanji. Dan yang paling penting, pemahaman dunia tentang isu Malaysia meningkat dengan mendadak. Misi tercapai. Secara keseluruhannya, lawatan ni berjaya letakkan kes Malaysia betul-betul di pentas dunia. Ia dah ubah isu kita daripada sekadar konflik serantau kepada satu isu yang dapat perhatian satu dunia. Kesan dia pula boleh rasa kat semua peringkat. Kat peringkat antarabangsa, hubungan dengan sekutu jadi makin kuat. Kat medan perang pula, askar kita tahu bantuan akan sampai. Dan yang paling penting, kat tanah air sendiri, semangat rakyat kembali naik. Lawatan ni buktikan satu benda, Malaysia tak bersendirian. Jadi pada penghujungnya, lawatan ni bukannya sekadar satu lawatan diplomatik biasa. Ia satu kejayaan besar yang telah bantu ukir masa depan negara kita. Dan ia buktikan kadang-kadang pen diplomasi tu memang lebih tajam daripada mata pedang. Dan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan besar untuk difikirkan. Kalaulah misi kritikal tahun 1964 ni tak berlaku, agaknya adakah sejarah Malaysia akan jadi sama? Atau lebih menakutkan, adakah negara kita akan wujud macam yang kita kenal hari ini? Sesuatu untuk kita sama-sama renungkan.